dan selamat pagi kepada semua penonton. Saya, Bisma Safi daripada Ke Channel ingin melaporkan secara langsung majlis persaudaraan Puan Zakiah dan Puan Adilah dengan tema Wedding of the Year. Terima kasih Kak Zah, selamat bersara. Terima kasih yang tak terhingga atas segala jasa-jasa khusus untuk Panitia Bahasa Melayu. Terima kasih kerana menjadi adik guru, maha guru kepada kami-kami guru Bahasa Melayu. Doa kami Panitia Bahasa Melayu, saya khususnya, semoga Kak Zah sentiasa hidup bahagia, sihat sejahtera dalam rahmat Allah selalu, bersama keluarga tercinta, dan juga semoga Kak Zah terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zakiah dan juga kepada Cikgu Adilah. Semoga terus sihat, diberkati Allah dan dapat menggunakan sepenuhnya masa bersara ini untuk menggunakan kembali masa-masa kita yang terlalu sibuk sebelum ini. Jadi masa bersara ni kita boleh gunakan untuk menambahkan ilmu, amal dan sebagainya. Selamat menjaya dan semoga sihat semua dan diberkati semua. Sekian, terima kasih. Engkau alasan untuk aku hidup. Ketika aku melihatmu, aku jatuh di peling cinta. Tuhan sungguh baik takdirnya. Assalamualaikum. Sepatah kata untuk Cikgu Adilah dan Cikgu Zakiah. Selamat bersara dengan tenang. Hadapilah hari-hari bersaraan bersama keluarga. Lupakanlah sekejap dunia pendidikan. Terima kasih atas segala sumbangan dan jasa. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kedua-dua kakakku, Cikgu Adilah dan Cikgu Zakiah. Terima kasih banyak-banyak. Okey sayang, bagi jawapan boleh kan? Cikgu, apakah perasaan awak berdua bila tahu cikgu nak bersara? Perasaan kami berdua rasa sedih. Ada apa-apa ucapan untuk cikgu? Selamat bersara Cikgu Zakiah. Terima kasih atas segala jasa dan ilmu yang cikgu berikan kepada kami berdua. Cikgu bukan sahaja guru bahasa Melayu, tapi cikgu juga mengajar kami berdua erti semangat dan usaha. Kerana bimbingan cikgu, kami berdua berjaya dapat A dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Kami amat berbesar hati kerana dapat menemubual Cikgu Zakiah yang bakal menamatkan perkhidmatan setelah sekian lama mencurah bakti dalam dunia pendidikan. Adakah cikgu bersedia untuk kami bertanya sedikit beberapa soalan? Alhamdulillah, cikgu amat bersedia dan cikgu amat berbesar hati kerana dapat bersama dengan TV PSS Paduka pada tahun ini. Okey. Boleh cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu dan bila cikgu mula menjadi seorang pendidik? Okey, Alhamdulillah bersyukur cikgu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini cikgu berpeluang bersama dengan TV PSS untuk berkongsi pengalaman cikgu
sebagai seorang guru yang telah berkhidmat selama 34 tahun 5 bulan dan akan menamatkan perkhidmatan cikgu pada 5 hari bulan 1 2026 nanti. Jadi cikgu akan menceritakan serba sedikit latar belakang cikgu. Okey, cikgu menamatkan diploma pendidikan pada tahun 1990 dan kemudian pada tahun 1991 cikgu memulakan tugas sebagai seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Seri Maharaja Pasir Putih Kelantan pada tahun 1991. Kemudian cikgu berkhidmat pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 2 dan sekarang cikgu berkhidmat di Sekolah Menengah Datuk Mahmud Paduka Raja 1 dan tempoh perkhidmatan cikgu ialah selama 34 tahun 5 bulan. Jadi cikgu bidang major cikgu ialah dalam bahasa Melayu. Kepakaran cikgu ialah dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dan cikgu amat berbangga dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi peluang untuk berkhidmat untuk mendidik anak bangsa supaya mahir berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Pelajar kelas 5 teratai mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zakiah dan Cikgu Adilah sebab mengajar kami selama 2 tahun. Semoga sentiasa sihat selalu dan panjang walafiat. Selamat bersara Cikgu. Saya amat bersyukur pada hari ini saya dapat berdua dengan cikgu. Pertama sekali, saya ingin bertanya cikgu, apakah tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru? Sebelum cikgu menjawab, cikgu ucapkan berbanyak terima kasih kepada TV PSS kerana sudi menemubual cikgu pada hari ini. Untuk menjawab soalan-soalan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru, tanggungjawabnya yang besar ialah mendidik anak-anak pelajar daripada pelajar tersebut tidak mengetahui apa-apa sehinggalah mereka berilmu pengetahuan dan menjadi orang yang berguna. Dengan kata lain, menjadi seorang insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Terima kasih cikgu. Soalan kedua pula, apakah pengalaman pahit manis cikgu? Dari satu segi, perjalanan kami itu begitu sukar. Lebih-lebih lagi ketika itu cikgu mula-mula posting, lepas itu cikgu dengan suami terpaksa PJJ. Sebab ketika itu suami cikgu bertugas di Shah Alam. Dan ketika itu cikgu pregnant dan kebanyakan guru-guru yang mengajar di SMK Ladang Kerila, khususnya yang wanita, akan mengalami keguguran. Disebabkan hentakan jalan yang tidak yang begitu teruk. Pengalaman manis apabila cikgu dapat melihat pelajar-pelajar ini bukan sahaja dapat mempelajari, menghabiskan silibus, tetapi dia dapat mempraktikkan silibus dalam silibus tersebut. Contohnya, kalau dalam sejarah, daripada dia tidak tahu apa-apa tentang sejarah, khususnya sejarah Malaysia, daripada tidak tahu kepada tahu dari segi macam mana begitu sukarnya pejuang-pejuang negara untuk mendaulatkan negara kita. Jadi apabila mereka belajar sejarah, mereka dapat menilai betapa tokoh-tokoh pejuang kita begitu sukar untuk memerdekakan negara. Dari perundingan kepada satu perundingan, rundingan dibuat secara diplomasi. Jadi negara kita, sampailah negara kita
merdeka. Baiklah cikgu, ada satu soalan lagi. Mengapa cikgu pilih guru sebagai kerjaya cikgu? Okey. Kenapa cikgu pilih guru sebagai kerjaya cikgu? Kerana masa cikgu sekolah rendah, cikgu mengidolakan seorang guru yang masa sekolah rendah iaitu yang personality yang begitu kemas cikgu tadi, berdisiplin dan bertanggungjawab dan begitu mesra dengan murid. Bertitik tolak di situlah cikgu merasakan kejayaan sebagai seorang guru ni. Cikgu rasa minat sekali dan mula terdetik bercita-cita untuk menjadi seperti mana cikgu tersebut. Okey, terima kasih cikgu.